Okey, kita masuk dalam step kedua. Kita dah ada cook gas, kita dah ada sheet. Yang ni kita boleh pangkah. Okey, tinggalkan sheet dan cook gas. Okey, kita masuk semula. Kita masuk dalam step yang keempat untuk kita buka kod laman. Klik kod laman. Okey, kat sini kita buat file, make a copy. File, make a copy. Dan make a copy. Yang asal ni kita boleh pangkah. Ni kepunyaan kita. Okey, seterusnya dah selesai yang ni. Okey, apa yang kita kena buat ialah kat sini saya tak buat yang untuk tukar. Tak buat untuk step tukar. Ctrl F untuk find web underscore. Yang ni kita kena tukar URL. Okey, tempat kita tukar URL. Tak ada, saya tak buat. Tak apa, nanti saya buat untuk tukar URL tu. Okey, kita ambil web app, klik dan kita paste kat sini. Gantikan, paste. Okey, dah siap. Seterusnya, kita akan ke Google Site. Yang ni dah siap. Menggantikan web app URL. Okey, kita masuk dalam step yang kelima. Kita buka Google Site. Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena buat new page terlebih dahululah. Tab pages. Okey, buat blank site. Kemudian klik pages. Scroll ke bawah. Ada full page embed. Okey, yang ni kita boleh namakan sebagai laman SMK Salo. Contoh Dan kita klik done. Klik done. Kemudian kita dapatkan kod gas ni. Ctrl A untuk select all. Bukan kod gas kod laman. Copy. Dah copy, kita masuk semula. Add embed. Embed code dan kita paste. Okey, kita klik next. Insert. Okey, kalau kita lihat sini dah ada page, kita masukkan add embed, embed code, klik insert. Okey, sekarang ni kita pergi bahagian page untuk jadikan page tadi sebagai home page. Okey, pergi bahagian pages. Okey, klik 3 titik, make home page dan home ni kita delete sahaja. Okey, di bahagian untitled. Saya tak buat untitled. Okey, di bahagian untitled ni kita buatlah laman SMK Salo. Okey, kita klik. Ada kat bawah, delete yang bawah. Okey, seterusnya sebelum kita share, kita pergi bahagian share sebelum kita publish. Share. Okey, publish site. Pilih public. Okey, done. Kemudian, barulah kita publish. Okey, kita namakan sebagai SMK Salo. Contoh, ni atas kita lah. Okey, contohnya dah ada guna SMK Salo. Kita boleh tambah laman. Okey, laman SMK Salo dan kita boleh klik publish. Okey, kita boleh view. Klik view. Okey, sini ada lagi. Buang dulu. Ada yang tadi. Okey, publish mula. Publish. Sebab kalau ni dia ada warna putih kat atas. Tak cantik. Kita pangkal dulu. Okey, kita view semula. View semula. Okey, jadi tak adalah warna putih tadi. Okey, ini adalah laman kita. Nanti kita akan masuk dalam step seterusnya. Selepas publish, kita nak buat uji aplikasi dalam step yang kedua lah. Kita dah gabung step pertama, step kedua dan yang ini adalah untuk uji aplikasi step yang ketiga. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.